Sejahtera, nama saya Rishani Sundaraja. Saya Latisha Lena. Okey, I tanya soalan boleh? Boleh. Okay. Sebelum I tanya soalan, awak tinggal kat mana? Dekat Sekam. Sekam, okey. Soalan pertama, rumah awak jenis apa? Rumah saya jenis teres. Teres, okey. Soalan kedua, ada berapa tempat ibadat dekat sini? Ada satu, yang itu silau. Okey. Ketiga, ada taman, padang atau dewan dekat sini tak? Ada? Ada. Soalan empat, ada persatuan penduduk atau kelab lain dekat taman, apa aktiviti mereka? Ada. Kita selalu buat gotong royong dekat taman, kemas kawasan taman. Okay. Soalan kelima, jiran-jiran awal mesra ke selalu sembang tak? Mesra, diorang selalu bersembang, kita selalu bertegur siapa. Okay. Soalan enam, penduduk dari kaum lain selalu berinteraksi ke dengan awak? Selalu. Okay. Tujuh, aktiviti apa yang awak selalu buat dengan jiran? Atau selalu kemas kawasan rumah bersama-sama. Okay. Soalan ke-8, apa yang awak suka tentang taman ini? Suka sebab tentang taman ni dia selalu berkumpul sama-sama untuk memeriahkan lagi taman itu. Cantikkan taman itu. Soalan ke-9, ada masalah dekat taman ini? Alhamdulillah tak ada. Tak ada. Okay. Soalan akhir, apa cadangan awak supaya taman ini lebih bagus? Kekalkan cara perjalanan antara sesama sendiri. Oh, itu saja. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Priya Lushni. Kenalkan diri awak. Nama saya Rishita, umur 19 tahun. Kerja ke pelajar? Pelajar. Okey. Soalan satu, apakah pemahaman anda tentang masyarakat majmuk di Malaysia? Masyarakat majmuk ialah rakyat pelbagai kaum dan agama hidup bersama dengan aman. Soalan dua, bagaimanakah amalan rukun negara dapat membantu memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat? Rukun negara ajar kita hormat, setia dan bersatu padu. Okey, soalan tiga ya. Pada pendapat anda, apakah strategi terbaik untuk menggegalkan paduan di negara kita? Kita perlu saling hormat, bekerjasama untuk kekalkan perpaduan. Terima kasih ya. Selamat sejahtera, nama saya Danisha. Nama saya Nur Ain Kamila. Okay. Hari ini saya bincang dengan kakak. Boleh saya nanti? Boleh. Soalan nombor 1. Rumah awal jenis apa? Teres, semi, banglo, apartmen? Rumah saya jenis apartmen. Soalan yang kedua, ada berapa tempat ibadat dekat sini? Jenis apa? Satu je, surau je. 3. Ada taman, padang atau dewan dekat sini tak? Awak selalu pergi tak? Dekat rumah saya tu ada taman. Saya selalu pergi jugalah. Selalu ada jogging dekat situ. 4. Ada persatuan penduduk atau kelab lain dekat taman. Apa aktiviti mereka? Tak ada. 5. Jiran-jiran awak mesra ke? Selalu sembang tak? Mesti selalu sembang. Bila jumpa tu kita orang selalu bertegur. Dekat lift ke, dekat tempat makan tu selalu bertegur. Penduduk dari kaum lain selalu berinteraksi ke dengan awak? Ya, saya sebenarnya berjiran dengan kaum Indian, ada Cina juga. Selalu berinteraksi dengan dia orang. Aktiviti apa yang awak selalu buat dengan jiran? Contoh gotong royong sukan kedua. Kami selalu buat kenduri dekat kita orang ada tempat selesa tu, kita orang selalu buat kenduri kat situ. Apa yang awak suka tentang taman ini? Taman ni dia banyak yang baik, banyak yang mesra, yang sangat friendly lah. Ada masalah dekat taman ni? Contoh lampu jalan, sampah, parking? Agak banyak sampah lah juga. Parking pun bermasalah juga, tapi tak selalu lah. Apa cadangan awak supaya taman ini lebih bagus? Maybe sediakan lebih banyak sampah lah sebab memang sampah banyak lah. Itu saja.